Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Aqil Syarudin. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kalau saya ada buat salah silap, saya mohon ampun dan maaf lah. Marah-marah nak berdendam-dendam, alah tak payahlah, sekejap di hidup ni kan. So itulah dia. Kalau ada yang tak puas hati ke apa, korang buat mesej lah saya, bagi tahu kan apa salah silap ke, saya minta maaf lah. Okay guys. Aku rasa aku tak buat salah kat orang, tapi tak apalah, biarkanlah. Kan? Kadang kita buat salah kita tak perasan. Apa pun itulah dia, minta maaf lah. Salah ke tak salah ke, kita minta maaf. Hari Raya kan, buat apa nak musuh-musuh, buat apa nak marah-marah kan. Kita santai-santai je. Okay guys, so hari ni target tak banyak, nak settlekan bonus 7 order sahaja. 7 order sahaja untuk aku settlekan bonus mingguan berganda yang pertama hari Isnin hingga hari Khamis ni. Ada 2 bonus lah untuk minggu ni Isnin hingga Khamis. Lepas tu Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tu bonus yang lain. So hari ni hari Rabu, aku dapat settlekan bonus seawal hari Rabu 65 order. Tapi sekarang aku dah dapat 50 berapa Aku dah dapat 58 order. Lagi 7 order nak cukupkan bonus mingguan berganda. So itulah dia. Semoga urusan kita dipermudahkan hari ni. Amin. InsyaAllah. Yang tengok video saya pun insyaAllah sama-sama urusan kita dipermudahkan. Aku nak masuk Putrajaya lah. Kita pergi diplomatik lah. Tapi kita nak pergi isi minyak dulu. Isi minyak dulu, lepas tu kita pergi Putrajaya. Kita pergi diplomatik Rasa 15. Kan. Aduh, jalan dia. Okey, kita sampai Petronas. Kita ambil pump paling hujung lah. Okey, tak ada orang kacau. Isi pakai shuttle macam biasa. Alright, kita selesai isi minyak. Senang pakai shuttle. Berapa ringgit isi? RM7 dapat 10 poin. Hari tu ada orang tanya saya, bang, kenapa kau isi settle kau dapat poin dia sekian-sekian? Tapi aku isi lebih tinggi daripada kau, tapi aku punya poin aku tak banyak. Manalah aku tahu kau tanya aku bang. Aduh bang, kau tanyalah tu settle tu. Abang tu tanya saya, manalah saya tahu. Aduh, itu kan sistem tu. Tapi abang tu tanya saya pun tak tahu nak reply macam mana dia punya komen. Sebab point dia tu kan automatic masuk kan. Manalah kita tahu. Tapi abang tu tanya saya, so saya pun saya baca je lah komen dia. Sorry lah bang, aku pun tak tahu lah bang. Alright, jom kita masuk Putrajaya. Mencari order, 7 order sahaja. Sekarang 5.20 petang. Order mana order dekat diplomatik. Order hadirlah order. Tak ada order lah. Dah 5.30 aku pergi ayuk air lah. Jom. Tak nak lagi ayuk air, kita pergi Bangi lah. Tak tahu nak pergi mana. Tak ada alur tuju. Kita pusing-pusing je. Alhamdulillah baru nak keluar ni. Mana masuk yang ke Porto Global. Alhamdulillah, syukur. Masuk triple lah. Ya Allahu Akbar, aku tak perasan. Masuk 3 order sekaligus. Satu kedai. Senang pick up 3 terus. Okey, kita naik sini. Tu kedai dia. Ayam gepuk Top Global. Masuk triple order. Masih bang Alright, order kita siap. Setengah jam menunggu. Tak 20 minit. Sangat lama Orang kita memang minat ayam gepuk. Tu yang kena serbu tu kedai tu. Tapi tak apa, order dah pick up. So kita tekan first order, kita hantar present 12. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan urusan. Okay, kita sampai present 12. Mana rumah customer ni Okay, 2, 4. Alright, kita sampai rumah customer. Kita naik motor. Assalamualaikum. 180 Kita letak atas kereta lah. Cek lecak. Alright, settle. Okay guys, order ni settle. Next order kita hantar ke Tumba Blok A.
dekat Preston 17. Aku rasa hantar tempat sama je. Kalau kita main luar kawasan macam main KL ke, Puchong ke, mana lagi, Seri Kembangan ke, tak pandai lah main tempat orang. So kita main je lah dalam kawasan kita. Saya tak main shift, saya tak main jadual, saya open saja. Tapi walaupun open, dia masih dalam kawasan lah. Tapi seronok lah. Kalau kata kita kat Putrajaya ni, dia boleh masuk ke Bangi kan. Sebab kita tak ada shift. Kalau ada shift ataupun jadual, kena main satu kawasan je, ada boring lah. Ni kalau saya dapat order hantar ke Bangi ke, saya pergilah. Sebab rider open, bila open macam tu lah. Kalau shift dalam kawasan sahaja. Putrajaya sahaja. Kalau Bangi Kajang sahaja. Dia tak boleh masuk sebelah lah. Sebab nanti dalam map itu macam ada colour biru kan. Kita kena situ saja, dalam kawasan tu saja. Okay, bismillah, let's go. Okay, kita sampai Preston 17. Alhamdulillah. Blok apa? Blok A Blok A kita pergi ke kiri. Alright. Nombor order 546. Okay. Alright, kita dah sampai rumah customer. Masuk kita tangkap gambar. Allah, loceng tak berbunyi. Tak apalah, kita tangkap jelas gambar. Cekelecak. Alright. Okay, order ni settle. Next order kita hantar RK2 Blok A. Okay je guys, jom guys, let's go. Bismillah. RK2 tu dekat je, so senang lah kan, hantar dekat-dekat. Tapi bayaran dia agak mahal lah. Walaupun tadi hantar dekat Preston 12 dan juga Preston 17, dua order Preston 17, tapi bayaran dia besar lah. Berapa besar? Tak boleh lah kita tahu. Biarlah rahsia, tapi besar lah. Alright, masuk kiri. Tak sampai seminit pun dah sampai rumah customer. Sekejap je sebab dekat kan. Okay, kita park sini. Okay, last order ni dia punya 909. Alright. Alright. Kita dah sampai. Loceng tak berbunyi. Kita tangkap gambar. Cekelecak. Alright. Order ni settle. Okay guys, so triple order dah settle. Aku mencari lagi 4 order. Nak santai-santai je hari ni. Sebab dah settle awal. Okey lah, Alhamdulillah. Bonus dapat settle awal. So, mencari lagi 4 order sahaja. Lepas tu kita boleh balik. Kalau boleh settle sebelum maghrib, cantik lah. Kan? Sekarang 6 suku. So, ada lagi 1 jam lah lebih kurang. Kita dapat kapal order. Kalau kata dapat, Alhamdulillah. So. Sempitnya. Aduh, dalam kan 2 lane. Nak berapat-rapat sangat ni. Okay. Sop. Alamak, Azia ni saya ingat lah. Okay. Lepas pun, Alhamdulillah. Aku takut terlanggar Ustaz Mirab. Cop. Aku dah sampai baru bagi signal. Mana boleh bang, tak sempat bang. Tadi kenapa tak nak masuk terus? Kalau macam ni okey. Sebab dia bagi signal daripada awal. Kita dah nampak lah kan abang motor tu. Kalau macam kereta tadi tu tak sempat lah nak bagi. Nak break pun tak sempat kalau gitu. Oh, order masuk. Alhamdulillah. Mana order mana? Oh, korang tahu kenapa? Jap. Aish. Masuk triple guys. Alhamdulillah. Masuk triple. Double order nasi kandar Haji Taqwa. Lepas tu satu order lagi kedai Api Pizza Food Truck. So dah masuk triple. Mencari lagi satu order sahaja lagi untuk cukupkan bonus. Dapatlah balik awal. Nombor order 667 561. Alright, kita tekan pick up order. Next order kita ambil Api Pizza dekat Food Truck Preston 14. Tak sangka lah guys, masuk triple guys. Alhamdulillah. Target 7 order hari ni. 6 order dah masuk. Awal tadi pun triple, yang ni pun triple. Oh, bestnya hantar pun tak jauh, tak dekat.
Okay bang, masih. Alright. Okay, jom kita hantar. Okay, so first order kita first order ni nak hantar Blok B Present 15. Second order kita hantar Present 16 Jalan Kesom. Lepas tu order ketiga kita hantar Ketumbar Blok C. Tadi kita hantar Ketumbar Blok A. So Blok C tu belah depan je lah. Okey lah tu, alhamdulillah. Okey, kita sampai Blok B. Tiga-tiga order dah bayar, so senang lah. Kalau kata customer tak tunggu pun kita boleh drop je kan dekat dia punya grill rumah. Nombor order 561 Okey, kita dah sampai rumah customer. Loceng pun tak ada, kita snap gambar je lah Check lecak, alright. Okey, order ni settle. Alright, kita dah sampai. Dia punya ni, mana nombor rumah dia berapa Okey, nombor dia hujung sekali. Rumah customer ni hujung sekali. Kita dah sampai. Assalamualaikum. Besarnya rumah. Assalamualaikum. Oh, biasa saya tinggal atas ni je guys. Sebab rumah dia besar, kita nak jalan masuk dalam tu dia jadi malas tau. Jadi kita letak kat luar, kita snap gambar. Saya selalu hantar rumah ni. Biasa memang tinggal atas tembok je lah. Alright, order ni settled. Okay, next order kita hantar Ketumbar Blok C. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Kita tinggal cari satu order lagi. Lepas tu kita dah boleh balik dengan tenang. Okay guys, kita sampai sekali lagi. Kita hantar lagi kat sini. Tapi blok yang lain lah. Tadi kita hantar Blok A. Ni kita nak hantar Blok C. Bye. Alright, kita dah sampai Blok C. Aduh. Okay, kita dah sampai. Oh, okay. Sini je. Assalamualaikum. Okay, loceng dia berbunyi. Kalau loceng berbunyi, tak payah tangkap gambar. Okay, settle 6 order. Mencari lagi satu order. Satu order sahaja lagi untuk lengkapkan bonus mingguan berganda. Okay guys, kita mencari satu order je lagi. Kalau dapat satu order ni, aku nak balik dulu. Sebab nak berbuka puasa. Puasa 6 kan. So itulah dia. Harap-harap settle lah. Hari ni kita santai-santai je. Disebabkan hari Isnin dan hari Selasa saya dah pulun kau-kau punya. So hari ni kita boleh santai je dengan besok kan. Lepas tu hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita akan pulun balik nak selesaikan bonus yang kedua dalam minggu ni. Harapnya dapatlah settle Amin, insyaAllah. Lah, bagilah signal nak mana kereta. MyV ni pula. Mampus lah macam ni, tak nak bagi signal. Bagilah signal. Aku pun bagi signal. Kenapa kau tak bagi signal? Kita beli kereta ataupun motor kan set sekali dengan signal. Ada ke beli ala kad asing-asing? Tak tahulah pula beli kereta ada set ala kad. Dia beli asing-asing kan? Aduh, pening lah. Order masuk. Alhamdulillah. Alamak, order apa ni? Grab Express. Alah, malas ni. Express ni leceh lah. Tapi tak apa, kita pergi tengok dulu dekat KFC. Alright, kita sampai KFC. Cek kiri kanan. Okey, tak ada kereta. Baru kita jalan. Alamak, ramainya. Tapi ni customer dine in. Harap-harap Grab punya boleh settle lah. Boleh siap awal. Bismillah. Express. Terima kasih Wan. Maya. Alright, kita done pick up. Lepas tu kita nak hantar. Order ni order express Disebabkan dia order express, jadi kita kena hantar lah. Memanglah tak kisahlah order apa pun kita nak kena hantar juga kan. Cuma express ni kalau dia pada saya lah, apa yang saya perasan, kalau express ni macam special sikit lah.
Kau sampai kedai je, dia akan buat kau punya dulu. Sebab dia express, instant punya ni kan. So dia tak boleh buat kau tertunggu lah. Tapi KFC kan, mana-mana KFC sama je, dia akan buat kita tertunggu. Sebab KFC memang sidai. Alright, hijau, cantik. Let's go. Okay, location kita adalah Seruleng Blok C. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai pergi menghantar order. Amin, amin. Alright guys, kita dah sampai Seruleng. So kita nak pergi ke Blok C. Blok C belah belakang sana. Dia punya nak kena pusing ni jauh lah. Padahal sebelah sana ada je apa, security. Tapi security tu tak bagi. Masuk situ. Aku pun tak faham. Okay, kita dah sampai rumah customer. Tapi aku tak tahu nombor rumah dia berapa. Sebab dia tak tulis. Sebab kan ini order express kan. Tu aku benci tu order express tu. Leceh. Kita call lah kita tanya. Assalamualaikum. Ya, dengar. Hello bang. Rumah abang Blok C, tingkat dan unit berapa Tingkat 15 unit. Alright. Alright. Okay, baik. Okay, so disebabkan customer kita memang fast respond, kita call dia terus angkat. Jadi okey lah. Order ni okey kan. Aku call je tadi, dia terus angkat. Senang lah berurusan dengan customer yang macam ni. Ada customer kita call lah dua. Tapi yang ni kita dapat customer yang baik-baik, alhamdulillah. Okey bang. Terima kasih. Ni air. Alright bang. Okey, ya sama. Dekat gambar. Alright, order settle. Dah jom kita balik nak berbuka puasa. Alhamdulillah. Selesai 65 order. Tak tahu nampak ke tak. Kamera aku macam dah tak fokus lah. Kamera, kenapa kamera? Apa masalah kau kamera? Kenapa kau tak fokus? Aku punya kamera ni, dia punya lens dia macam dah tak fokus. Aku pun tak tahu. Kalau macam aku tunjuk ni, orang tak nampak kan? Aku pun tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia minta kamera baru. Mungkin lah dia minta kamera baru lah. Aku rasa itu adalah alasan yang paling logik dan munasabah. Okay guys, alhamdulillah settle, selesai 16 order untuk hari ini. Okay guys, so lagi seminit 2 je nak azan. So kita akan minum dululah kat motor, buka puasa dulu. Lepas tu kita balik. Oh, dah azan. Okay, tapi aku nak tunggu surau azan dulu. Kalau surau area Press Animal azan, aku boleh minum air lah. Hari ni penat dan meletihkan. Disebabkan tengah hari tadi panas, tiba-tiba hujan. Lepas tu dah hujan lebat-lebat, lepas tu panas balik. Memang menguji keimanan betul lah. Cuaca macam tu guys, tak best lah. Sebab dia panas, hujan, lepas tu panas kan. Lepas tu petang ni pula alhamdulillah berjalan dengan lancar. Settle 7 order seperti yang kita target. Alhamdulillah. Nak minum air dulu, kita minum air dulu. Allahu Akbar, haus kan. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, habis dah air. Jauh pula tu sampah kau ni. Campak. Mantap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lepaslah kan kepenatan tu. Dapat seguk air, alhamdulillah. Okay guys, so alhamdulillah selesai lah Saya hari ni agak penat sikit sebabkan cuaca yang hujan panas. Lepas tu saya pula berpuasa, puasa 6. Doakan saya dapat settlekan puasa ni, dapat habiskan. Ada beberapa hari saja lagi puasa bulan Syawal kan. So itulah dia, insyaAllah guys. Kepada viewer saya yang berpuasa, kalau korang puasa juga, selamat berbuka puasa. Semoga dia permudahkan urusan korang, diberikan kesihatan insyaAllah. Sama-sama kita berjuang. Puasa 6 ni 6 hari je dalam bulan Syawal kan. Tapi tu dah, walaupun 6 hari tapi tu dah susah jugalah. Saya pun buat lompat-lompat juga sebab kita tengok orang makan kan. So dia macam terliur lah. Tapi biasalah, itulah dia namanya perjuangan.
Allahu Akbar. InsyaAllah lah, bolehlah habis. Saya ada balance beberapa hari saja lagi. So, bolehlah tu kan. Kuatkan semangat. InsyaAllah. Okay guys. Terima kasih guys kerana menonton video Hafiz Syahrudin. Stay tune untuk next video saya. InsyaAllah. By the way guys, aku dah nak tutup video ni tapi bercakap lagi. Video aku pergi Endon tu, aku baru post satu tau. Ada satu lagi video yang aku tak post lagi. Video tu dah siap dah tapi aku belum post dah. Disebabkan seperti aku kata, nak cukupkan 1,000 view untuk video aku pergi Endon, Madakaripura tu, Indonesia. Orang boleh tengok lah video tu. Kalau video tu dah hit 1,000, aku akan post lah video yang kedua, episod kedua ni. Sidai lah aku sidai lah video ni sebab nak cukupkan 1,000 view untuk video Madakaripura tu. So korang jemput lah tengok Cukup 1,000, aku akan post lah video yang kedua. Oh, ada accident. Tak tahulah teruk ke tidak. Tak apalah. Kita jalan je lah perlahan-lahan. Macam tak perlahan je, laju je Kil. Kata perlahan tapi macam laju je lah. Disebabkan kita potong kereta-kereta ni dekat double line, so dia agak bahaya lah. Kita kena extra alert lah. Takkan aku nak follow je kan. Bila nak sampainya? Janji tak berlanggar je lah InsyaAllah. Bismillah. So okay guys, kalau korang ada idea, ada apa-apa ke, cadangan ke kan, korang boleh share kat ruangan komen. Okay guys, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Aku tak ingat lirik.